Wih. Woo. Nice. 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 Alhamdulillah. Ikan besar. Ikan toman gigi tajam. Kicap sikit. Bagi kicap ni caramelize dulu kan. Dia pekat-pekat, melikat, dia barulah nanti rasa dia manis lain macam lah, macam manis gula merah macam tu lah, gula Melaka, lemak-lemak sikit. Letak sos tiram dalam 1,5 sudu macam tu. Jadi kita kacau. Lepas tu kita masukkan sos tomato. Banyak-banyak sikit lah kan, yang merah. Kalau kau nak letak sos cili pun boleh juga sebenarnya, tapi aku tak apalah, untuk hari ni kita tak letak sos cili. Tapi biasanya aku letak dengan letak garam, tapi hari ni tak apalah, tak payah letak garam sebab ikan seko je. Gaul. Okey, dah macam tu kita bagi dia macam orang kata pecah minyak. Tak ada pecah minyak kan, tapi dia macam nak kata macam mana sampai tengah ni macam ada bubble-bubble gitu. Okey, bila dah macam ni kita masukkan Allah. Bila dah macam ni kita masukkan ikan yang kita goreng tadi. Okey. Lepas tu kita mandikan dia. Kalau kau nak letak nanas pun boleh juga, tapi tak apa lah, nanas kita buat makan je lah. Kita tak payah letak dalam ni sebab tomato pun dah boleh lah. Pengganti nanas boleh juga letak asam jawa ke asam keping, tapi tak apalah, yang hari ni kita lebih kurang je. Dah macam tu lah. Okey, dah siap ikan toman 3, 4, 5 rasa. Okey semua, selamat menjamu selera. Bye bye.